Kepala kerapu. Apa kita nak buat ni kepala kerapu ni? Kita try buat gulai kepala ikan, kepala kerapu. Masakan mamak lah. Kikap api. Oh, bukan tu lagu Cina lama kan. Radio punya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa ni tengok pertama macam ni? Ha? Tak nak. Ha. Ni potong Taiwan ni. Taiwan lah. Orang Taiwan betul tadi ni. Ha. Siap dipotong dalam bentuk suka hati. Dah besar, dah kecil. Rabak dia. Tarzan makan belacan. Bismillah. Bismillah. Mandi dulu. Dia tak cukup defrost ni, keras ni. Oh, bismillah. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Cokok durian tu. Ni isi biskit sikit tak apa kot lah. Ni sang kan? Oh, sang. Kita takkan potong kali ni. Kita nak masak satu kepala tu, tengok apa jadi. Kadang setengah orang kalau ikan besar-besar ni dia potong-potong kecil-kecil lah. So aku hanya kelak-kelak lah. Bagi dia cepat masak. Cantik.
Okey. Kita baik gila. Okey. Dapat barang masak. Tengok jadi apa. Kira apa ada siap. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Masya-Allah, alhamdulillah. Bendi ni. Kari ni kalau tak tomato dia tak edih. Kena bubuh juga tomato. Cabai hijau besar ni untuk apa? Cabai hijau. Dia tak pedas, dia pedas. Dia kurang sikit lah. Cabai hijau kalau kecil pedas. Dia semua rasa ni, tentang rasa. Semua buah-buah sayur-sayur ni semua dia ada rasa yang lain-lain. So rasa-rasa yang bercampur itu yang menjadi satu kari kepala ikan yang sangat sedap, insya-Allah. Tapi sedap tu Allah yang bagi ni, bukan kita. Kita cubalah. Kari dia terong pun. Kari dia terong. Ada. Kalau mamak ni kari dia terong. Yang ni mamak lain yang ni. Mamak King. Mamak King. Bismillah, try tengok. Bismillah. Tunggu minyak panas tak? Bismillah. Nampak bau, ada bau. Insya-Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ha? Boleh lagi, 1 jam lagi. Sukatan ni aku pun tak pasti, maknanya aku cubalah. Sikit kot. Kita main campak-campak, kita try, insya-Allah. Insya-Allah. Bawang. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, ya Allah. Jadikanlah gulai kepala ikan ni sedap, ya Allah. Amin, ya Allah. Bawang kita pakai banyak ni. Banyak melampau ni. Tak percaya saya yang rasa tengok. Masya Allah, bau dia ni ya.
berangsur lah. So hari ni mungkin kari kepala ikan ni lah kari kepala ikan yang paling sedap makan, ataupun kari kepala ikan yang paling sampah yang makan. Either one, dia tak ada tengah-tengah. Oh, ni saya potong tadi tu lah. Cabai dulu. Cabai dulu. Urutan ke apa? Ada urutan. Ada tak jadi? Ni aku saja try bagi dua-dua cabai, sepatutnya cabai hijau ya. Kita tengok jadi apa. Bismillah. Dia rasa macam bawang ni banyak sangat pula. Tapi mungkin lagi sedap lah. Kari pulai. Basuh sikit. Senang buat tanah kari tu di bawah. Senang. Kari pulai. Sedap. Oh, ini best ni. Bau dah. Bau dah best. Masya Allah. Kari dia banyak mana buat dia ikut. Banyak mana kita masak. Ikut suka hang lah. Anak ini lebih lah. Tapi dia ikut banyak masak ni. Kita nak masak besar untuk banyak sikit tu. Klasik tu lah. Campur sikit. Dah bancuh ni. Bancuh sebut kari ni. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad. Insya Allah kita doa bagi Allah bagi sedap ni. Bukan kita bagi sedap. Kari apa pun, brand apa pun bukan. Allah yang bagi sedap. Bismillah. Cili powder. Insya Allah meh. Nampak kari tu dah ramai sikit dah kan. Kepala dia. Bismillah. Masya Allah ni. Jadi ni ya. Bismillah. Haji terkejut kan. Haji dia ingat jadi apa kan. Jadi buah kari lah meh. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Turun sikit. Turun ketul-ketul mah. Ini besar-besar. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita mari mandi dia meh. Mandi dia. Bukat dulu. Masya Allah meh. Alhamdulillah meh. Tak mau pekat sangat meh. Bismillah.
Masya Allah. Mandi lah ni. Allah Allah. Ni kita kena biak lah. 20 minit ke, setengah jam ke. Macam kedai dah ni. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ni. Kepala ikan ni kita tak boleh kacau-kacau sangat, takut dia hancur. Dia lembut lah. Dia lembut. Ini tak ada biji lah, boleh potong je lah. Aku buat style likat sikit lah. Bismillah. Tomato. InsyaAllah. Ada lagi 45 minit sebelum berbuka. InsyaAllah sempat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah ni. Color is look great lah. Bismillah. Masuk di sini pula. Bismillah. Nak azan lah. Kita ambil luk pisang tu. Bismillah. Allahu Akbar, ya Allah. Siap, insya-Allah. Bismillah. Tak berapa lama kerja kedai mulu pisang. Kan kata cari korek telinga apa? Biar aku belakang boleh? Ada depan sini. Bismillah. Alhamdulillah azan dah geng. Masak dah. Kari kepala ikan kerapu kita. Ikan 5 kilo. Masya Allah. Allahu Akbar ni. Masya Allah. Oh, likat ni.
dengan terung sikit. Masya Allah. Bismillah. Itu kepuasan nikmat yang tak terkata. Sendiri masak, sendiri makan, sendiri puji. Masya Allah. Boleh buka kedai ni? Boleh. Bismillah. Panas. Bismillah. Panas ya. Masya Allah. Bismillah. Manis si kapur ni. Good. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.